Kolam ni senang je nak pasang dia. Just tarik. Lepas tu dia punya stand ni tinggal tarik macam ni je. Kat sini ada satu, belakang ada satu, belah kiri ni dengan kanan ni ada 3. Jadi semua 3, 6, 7, 8, ada 8 stand. Tak perlu pump pun. Lepas tu bila dah buka macam ni kan, tinggal bersih sikit kat bahagian dalam ni. Dekat sini ada lubang tau. Lepas tu wire ni kita boleh sambung. Jadi kita boleh buat air keluar, ataupun kita nak sambung pipe kat sini, air masuk, jadi dia tak kacau lah pipe-pipe kan. Selalu kalau kita nak pasang kolam ni, pipe bersepah kan, jadi nampak buruk. Tapi ini nampak kemas je. Okey, dekat sini pun ada lubang juga. Kalau nak buang air nanti kan dah siap mandi, dia boleh buka je benda ni kat sini. Lepas tu air keluar macam biasa. Kolam ni memang sangat sesuai lah untuk budak, untuk baby, untuk orang dewasa pun sangat-sangat sesuai. Jadi kalau nak letak depan rumah macam ni pun boleh, ataupun kalau nak letak dekat rumah kampung macam homestay tau, vibe dia. Kolam ni besar tau. Kat sini saya buat zone baby lah. Okey, baby ni saya ikat tali kat sini, dekor-dekor sikit lah. Kalau nak kolam yang jenis macam ni, dia ada macam-macam saiz tau. Macam saya pilih ni 2.6 meter. Okey, memang ngam-ngam lah. Yang ni kalau letak dekat rumah-rumah macam ni boleh, ataupun kalau nak letak dekat rumah kampung, dia rasa macam homestay yang ada kolam tu. Okey, best sangat. Okay, kalau korang nak dapatkan sekarang tahu harga tengah promo, link saya dah bagi.